Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau ucapkan kepada semua kepada abang-abang kakak yang ada dalam kamu punya video ni. So abang-abang kakak aku meminta jangan skip lagi. Jangan tolak lagi video ni. Layar dulu sekejap. Minta maaf ya, hari ni kamu nak cuba review kereta ni dalam bahasa lorat negeri kamu pula. So lorat apa abang-abang kakak nak tahu, dengar betul-betul, faham betul-betul, cuba teka lorat benda kamu cuba review kereta Azhar ni. So ke depan mata kita sekarang ni terdapat sebiji Azhar. Ni kereta Azhar orang panggil. Azhar ni tahun 2014 tak silap kamu. Tahun 2018. So ini Azhar 1.5 EZ auto yang kamu jual dengan harga RM5,800 saja. Bak kata orang kampung, kereta family car, kereta keluarga. Naik ramai-ramai tak sempit. Biar naik puas hati. Kereta biar boleh pakai lama, jangan pakai 2-3 hari rosak. So ni dia kereta suggestion koma, kereta yang koma koma bagilah. Yang koma cakap, koma suggest lah dalam bahasa Inggeris tak tahu, dah bahasa Melayu benda orang sebut. So kereta ni kamu suggest sangat-sangat kepada yang mana mempunyai ahli keluarga ramai, anak beranak pinok ramai sangat, yang boleh naik kereta ni, boleh naik 7 orang tak silap kamu. Sini 3, belakang 2, depan 2. Sekejap lagi kita review pada bahagian dalam dia pula. So kereta Azhar ni kamu dah letak dengan sport rim. Ini sport rim CE28. Ini CE28 15 inci tak silap kamu. 195-55R15. Betul, 15 inci. Dah siap dengan CE28. So, macam mana abang-abang kakak nak dapatkan kereta ni daripada rumah? So, boleh tengok pada bahagian dalam dia. Bahagian dalam pula. Bahagian luar, lampu dia masih lagi cantik. Masih lagi orang kata, masih lagi berkilat lah kereta ni. Kereta ni masih lagi sempurna lah. Masih lagi kemas. Masih lagi handsome. So, tengok pada belakang. Azhar ni benda yang kamu minat sangat-sangat sebab belakang dia. Sebab belakang pattern baru ni dia lain sikit. Dia ada macam warna hitam. Dia main dengan warna-warna hitam. Main dengan albino punya lampu. Jadi kereta Azhar je ni nampak modern sikit lah. Kalau kamu punya cita rasa, kamu tak minat masuk sport rim jadi Azhar macam ni. Azhar macam ni kamu suka biar standard, biar rim standard sahaja. Tapi ini package kamu jual kat abang-abang kakak, memang boleh dapat sport rim dah. Siap, tak payah nak make up lah. Kamu dah bagi kaset baru. Tayar apa bunga tebal lagi. So itu dia pada bahagian luar. Jom kita tengok pada bahagian dalam dia pula. Dalam dia usah dicakap lah. Jangan ragu lah. Jangan ragu, jangan risaulah. Sebab dalam dia memang kemis sangat-sangat. So dalam dia apa yang kamu suka sangat pada bahagian dalam dia, bahagian depan dia ni boleh lunjuk.